Peristiwa Isra' Mi'raj ni bila? Peristiwa Isra' Mi'raj ni lepas Allah Ta'ala uji satu Mekah boikot Nabi dengan umat Islam. Siapa pun jangan jual, jangan cakap, jangan menikah, jangan berurusan dengan Muhammad dan semua ahli keluarga dia dan orang Islam. Berapa lama? Bukan 6 hari tau tuan, bukan 2 bulan. Hak orang tak jual beli ni 3 tahun. Sehingga Nabi bawa semua ahli keluarga terdekat dia. Walaupun sebahagiannya tak Islam, tapi semua masih sokong Nabi hak tak Islam pun. Sebab waktu tu kan depa asabiah. Depa asabiah kekeluargaan. Nabi bawa ahli keluarga dia dan orang-orang Islam semua duduk di satu tempat nama Syi'ab Abi Talib. Habis 3 tahun, Nabi pun balik apa semua duduk balik dalam kota Mekah semua ni. Terus Tuhan uji dengan satu ujian yang lagi berat, iaitu kematian sayap ataupun kaki kanan Nabi. Orang yang dianggap kaki kanan Nabi, Abu Talib pula meninggal. Selang beberapa bulan, sayap kiri Nabi ataupun kaki kiri Nabi, tuan tahu siapa? Sayyidatuna Khadijah. Tahun yang sama, tuan-tuan bayang tengok. Nabi tak habis lagi hak Abu Talib. Bukan kata tak habis lagi hak Abu Talib, hak boikot tak sah, baru habis saja. Kematian Abu Talib, kematian Khadijah. Sahabat boleh tengok kesedihan di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu dinamakan sebagai Amu Huznin, tahun kesedihan. Selepas peristiwa-peristiwa berantai yang banyak itulah, selepas ujian-ujian yang tidak berakhir itulah, selepas Allah melihat Rasulullah lulus dengan semua ujian itu, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan Jibril. Wahai Jibril, turun, undang Muhammad dengan satu undangan khusus merentasi perjalanan langit. Perjalanan tu dinamakan Al-Isra wal Mi'raj.